Ini sejarah Naning antara daulat dan khianat. Dengarlah, wahai anak cucu tanah ini. Buka telinga, buka hati, bukan untuk syairku, tetapi untuk luka lama agar tidak berdarah lagi. Ini bukan kisah agung di istana besar, bukan tentang raja yang disanjung sejarah, tetapi tentang seorang tua yang mempertahan tanah sekangkang kera. Namanya Dul Said, bukan bertahta, tidak berharta. Tapi bila British datang meminta tanah, dia menjawab dengan keris dan maruah. Jika kalian fikir tanah kecil tak punya harga, maka dengarlah sampai tamat, kerana sejarah ini bukan miliknya, tetapi ingatan untuk kita semua yang mudah lupa. Di sempadan rimba Melaka terbentang Naning. Kecil tubuhnya, besar jiwanya. Diperintah oleh Datuk Abdul Said, berdarah Minangkabau, pewaris Datuk Naning. Dijulang sebagai penghulu Naning ke-9, bukan raja, bukan residen, tetapi penyambung adat pelindung tanah. Tahun 1831, British menghantar kata-kata beracun. Naning kini hak kami, bayar cukai kepada tahta Melaka. Lalu berdirilah Dul Said, berkeris di pinggang, bersarung kain tenun menjawab, Naning bukan tanah jajahan. Kami takkan bayar pada orang yang tidak punya hak. Datanglah Kapten Willy dan 150 askar British berpakaian merah bersenjata moden. Tapi tanah Naning bukan padang kosong, ia hutan yang berjiwa. Kabut turun, kompas berpusing, bunyi gaib berkumandang dari celah pokok. Mereka hilang arah. Dan orang tua itu berkata, hutan ini menyimpan penjaga yang akan bangkit bila tanah disentuh tamak. Dul Said menyerang dari 3 penjuru. Dari balik pokok peluru menyalak, dari lereng bukit batu menggolek, dari dalam tanah jerangkak menyambut tamu. 25 askar tumbang, Kapten Willy luka, dan British berundur ke Melaka, malu pada satu penghulu tua. Dul Said tahu bukan peluru musuh yang paling tajam, tapi diam dan belotnya kaum sendiri. Beliau mengutus seruan ke Rembau, Jelebu, Seri Menanti memohon pertolongan demi maruah bersama. Namun ramai yang memilih diam. Malahan ada yang berkata, jangan lawan kuasa besar. Ada juga yang berpaling kerana British menjanjikan pangkat dan upah. Penghulu tempatan mula menyerahkan rahsia dan semangat Naning mula terhiris dari dalam. Disember menjelang, British kembali. Kali ini 400 orang. Meriam ringan lengkap dengan pelan dan peta yang diberi oleh anak watan sendiri. Dul Said bina kubu tanah, kumpulkan lelaki dan wanita, siap siaga di dusun dan lereng bukit, meletus perang 3 hari 3 malam. Senapang tua Melayu lawan peluru baru. Jerit anak dan tangis isteri tak hentikan derak musuh. Dul Said tetap di hadapan. Biar aku yang gugur dahulu, asal tanah ini tak digadai. Awal 1832, British masuk dari barat dan selatan. Barisan Naning pecah, bekalan habis, dan malam itu seorang anak Melayu membisikkan lokasi persembunyian Dul Said. Beliau ditawan, dibawa ke Melaka dalam senyap. Akhirnya, Naning digugurkan dari peta dan dijadikan jajahan. Namun nama itu tidak pernah padam. Dul Said, penghulu tanpa tahta, pahlawan yang dijatuhkan bukan oleh musuh, tetapi oleh diamnya bangsanya sendiri. Dan pesannya kekal, tanah yang tak dipertahankan walau sekangkang kera, esok akan jadi negeri yang tergadai seluruhnya.